Korang pernah dengar tak bunyi macam ni? Beza 1.0 pagi-pagi bunyi macam ni. Tu. Ni dah kurang sikit ni. Nanti saya jelaskan. Okay guys, sambung balik video tadi. Okay, biasa dia bunyi dekat sini guys. Dekat exhaust ni. Dia dekat bawah tu dia ada gasket tau. Kat tepi-tepi tu ada spring. Kalau kereta ni dah jalan, dia tak bunyi lagi dah. Mana ada bunyi lagi? Tadi kan dia bunyi cing-cing-cing tu kan. Ni bukan bunyi belting kan, bukan belting. Macam tu je bunyi dia. Mana ada bunyi lagi? Tu dekat dia punya gasket bawah sekali tu. Exhaust punya gasket. Itu senang je guys. Itu kalau next time service kan, suruh Pro 2 adjust balik dia punya gasket spring. Dia ada tepi kanan tu, dia ada spring, dia boleh adjust. Dia adjust balik dah boleh senyap lah. Tak ada masalah kan. Dia dah jalan dah senyap lah. Itu saya punya pengkongsian hari ni. Jangan risaulah, tak ada apa kalau bunyi kencing-kencing ni. Kalau bunyi macam tikus tu bunyi belting. Itu kereta-kereta dah lama apa semua memang belting nak kena tukar lah. Okay guys, kita jumpa di video-video akan datang. Okay guys, Assalamualaikum, bye bye, peace.